Sorotan berita setakat jam 2 petang, Rabu 4 Mac 2026. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin tidak melihat berlakunya sebarang kerjasama antara beliau dengan Hamzah Zainuddin selepas ini dan akan menolak jika bekas timbalannya itu mahu menyertai Perikatan Nasional atau PN menerusi parti baharu. Muhyiddin berkata sukar untuk beliau meletakkan kepercayaan sekali lagi kepada Hamzah selepas dikhianati dan dirinya sentiasa perlu berwaspada. Permohonan penyertaan Parti Keluarga Malaysia ke PN yang dikatakan bakal diketuai Hamzah Zainuddin akan diputuskan sebulat suara semua parti komponen, kata seorang pemimpin PAS. Sehubungan itu, Ahli Jawatan Kuasa Pusat Awang Hashim berkata tidak timbul isu PAS akan mencampuri sebarang urusan bekas timbalan Presiden Bersatu yang dipecat 13 Februari lalu. Usaha Barisan Nasional atau BN menjenamakan semula dirinya sebagai progresif dan inklusif tidak akan memberi impak besar melainkan UMNO mengurangkan dominasinya dalam gabungan tersebut dan beralih daripada politik etnosentrik, kata penalisis. Ahmad Fauzi Abdul Hamid dari Universiti Sains Malaysia berkata BN perlu terlebih dahulu meninggalkan norma lama iaitu penguasaan UMNO jika benar-benar mahu menjenamakan semula dirinya. Bekas Menteri Syed Saddiq Said Abdul Rahman akan tetap menjadi wajah depan muda pada PRU16 walaupun tidak menghiasi barisan pimpinan parti itu, kata penganalisis. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri dari Global Asia Consulting berkata tindakan ahli parlimen MUA tidak bertanding pemilihan 14 Mac depan kerana ingin membersihkan nama di mahkamah bukan sahaja meningkatkan imejnya tetapi muda. Pakar ekonomi Afzal Nizam Rashid mengingatkan sebarang gangguan terhadap aktiviti perkapalan di Selat Hormuz boleh melonjakkan harga minyak dan gas dunia, seterusnya membawa kepada kos sara hidup lebih tinggi di dalam negara serta meningkatkan bil subsidi bahan api kerajaan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalah itu berkata kebimbangan utama adalah setinggi mana harga minyak mentah meningkat dan selama mana harga tersebut bertahan. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk malam-malam lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.